Nabi SAW bersabda kepada kita, salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. Ada tiga benda. Ada tiga benda, siapa yang memperolehinya, maka dia akan mendapat kemanisan iman. Kita nak rasa manis iman. Saya sebut kehidupan kan, kehidupan manusia. Orang yang duduk dalam keadaan yang tak tenang, tak rasa manisnya iman, maka kehidupan dia tu agak cempera. Maka Nabi sebut, yang pertama, an yakunallaha wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Iaitu apa? Ia mengasihi Allah dan Rasul melebihi dari kasih kepada yang lain. Apabila kita sebut kasih Allah dan Rasul ni, orang yang mendengar azan umpama seruan daripada seorang kekasih kepada kekasih. Maknanya apabila dengar sejak azan, dia terus menyahut azan. Kerana apa? Dia kasih pada Allah. Buang letak tepi. Dia melihat orang menghina Al-Quran. Waktu tu dia bangkit. Kenapa? Dia kasih pada Allah. Hang sanggup menghina kitab suci Allah, yakni Al-Quran. Bangkit. Itu betul. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW sebut, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illallah. Ia kasih seseorang hanyalah kerana Allah. Kita kasih pada seseorang hanya kerana Allah. Macam satu hadis yang lain, 7 golongan yang mendapat naungan di akhir hayat nanti ataupun di padang mahsyar, iaitu rajulani tahabba fillah, salah satu, iaitu 2 manusia yang berkasih sayang kerana Allah. Berkasih sayang kerana Allah. Itu penting. Dan yang ketiga, Nabi SAW sebut, wa an yakrahu an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yaqzafa fin nari. Dia takut kembali kepada kekufuran seperti mana ia benci dihumban ke dalam api neraka. Maknanya dia menjaga sungguh hubungan dia dengan Allah, dia menjaga sungguh arahan daripada Allah, dia menjaga sungguh amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.